Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifa binti Ahmad Rakim 077188. Pada hari ini saya akan membentangkan cadangan pelan intervensi komprehensif mu'alaf dalam tempoh 4 minggu. Secara ringkasnya, mu'alaf merupakan individu yang baru memeluk Islam dan sedang melalui proses penyesuaian dari segi emosi, rohani dan sosial. Mereka sering berhadapan dengan cabaran seperti konflik identiti, tekanan daripada keluarga serta kekurangan sokongan daripada persekitaran asal. Oleh itu, satu pelan intervensi yang sistematik amat diperlukan bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan lebih baik. Pelan ini dibangunkan berasaskan 3 teori utama, iaitu yang pertama, teori hierarki keperluan Maslow, yang kedua, teori perubahan tingkah laku oleh Prochaska dan De Clementi, serta konsep empati dalam Islam. Teori Maslow menekankan bahawa keperluan emosi perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu dapat berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, teori perubahan tingkah laku menjelaskan bahawa perubahan tingkah laku berlaku secara berperingkat dan memerlukan masa. Seterusnya, konsep empati pula menekankan kepentingan memahami perasaan individu tanpa menghakimi. Berdasarkan teori-teori ini, satu pelan intervensi telah dirangka selama 4 minggu. Pada minggu pertama, fokus diberikan kepada adaptasi dan sokongan emosi. Mu'alaf akan menjalani sesi perkenalan, kaunseling asas serta aktiviti bersama mentor atau guru. Tujuan utama adalah untuk membantu mereka berasa diterima, mengurangkan tekanan emosi dan membina kepercayaan terhadap komuniti. Seterusnya, minggu kedua memberi penekanan kepada bimbingan rohani asas. Mu'alaf akan didedahkan kepada konsep asas akidah seperti rukun Islam, rukun iman, latihan solat secara praktikal serta pembelajaran doa harian. Pada peringkat ini, mereka mula memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara berperingkat. Pada minggu ketiga, fokus beralih kepada integrasi sosial. Mu'alaf akan melibatkan diri dalam aktiviti komuniti masjid, sistem guru serta aktiviti berkumpulan seperti usrah dan gotong royong. Ini bertujuan untuk membina jaringan sosial, mengurangkan rasa terasing serta meningkatkan sokongan sosial. Akhir sekali, minggu keempat menunjukkan kepada pemantapan dan keyakinan diri. Mu'alaf akan menjalani sesi refleksi, berbincang tentang cabaran yang dihadapi serta merancang langkah masa hadapan. Hasilnya, mereka lebih yakin, mampu berdikari dalam ibadah dan bersedia menghadapi cabaran. Selain itu, sokongan psikososial juga memainkan peranan penting dalam membantu mu'alaf. Sokongan daripada keluarga, rakan sebaya, komuniti masjid dan badan bukan pekerajaan atau dipanggil NGO dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosi dan membina jaringan sosial yang kukuh. Sokongan ini amat penting terutamanya bagi mu'alaf yang tidak mendapat penerimaan daripada keluarga asal. Dari strategi dakwah pula, pendekatan empati perlu diberi keutamaan. Antara strategi yang digunakan ialah mendengar secara aktif atau active listening, tidak menghakimi, menggunakan bahasa yang lembut, bersabar serta memberi sokongan berterusan. Pendekatan ini membantu mewujudkan hubungan yang lebih baik antara pendakwah dan mu'alaf. Kesimpulannya, pelan intervensi komprehensif ini penting dalam membantu mu'alaf menyesuaikan diri secara menyeluruh dari aspek emosi, rohani dan sosial. Pendekatan psikologi dakwah yang berasaskan empati serta sokongan komuniti mampu membantu mu'alaf mencapai kesejahteraan dan istiqamah dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Sekian, terima kasih.